Bayangkan, selama 31 tahun kita memerintah dalam sebuah negara, dalam tempoh tu kita sebagai pemimpin atau pemerintah negara tu dapat banyak sanjungan ramai, sanjungan dalam pelbagai bentuk. Kita disanjung sebagai penyelamat ekonomi, jadi arkitek pembangunan negara, jadi pemimpin dunia paling baik. Tetapi pernah terfikir tak, selepas kita jatuh, ramai orang tanya, kepala satu dunia tanya, ke mana perginya? Hilang macam tu saja berbilion-bilion duit yang kita guna buat semua rakyat kita dan buat negara kita sendiri. Pemerintah Soeharto ni memerintah bermula pada tahun 1967 sehingga 1998. Selama lebih 3 dekad jugalah dia memerintah. Masa tu tak berlaku lagi rasuah. Pemimpin Soeharto terkenal dan mempunyai pengaruh yang besar dari segi aspek politik, ekonomi dan sosial. Banyak jalan raya dibina, bangunan sekolah dah bertambah, pelaburan asing meningkat dan seterusnya, ekonomi pun dah meningkat. Semua orang pandang dia masa tu sanjung lah. Memang beliau ni orang yang bagus, pemimpin yang paling bagus. Sudah menjaga kestabilan negara dia pada time tu, pada masa tu. Tetapi di sebalik semua kejayaan yang dicipta pada masa tu, kekayaan negara ni pada masa itu telah didakwa selalu bukan bertumpu pada satu dunia, bukan untuk menyumbang pada satu dunia pun, malah bertumpu pada family dia, keluarga dia, mungkin pada kawan-kawan dia, mungkin pada kroni-kroni dia dan sebagainya. Kita nampak kat situ dah ada hubungan rapat. Sebab biasa orang ambil rasuah ni dia ada hubungan rapat. Sebab dengan hubungan rapat ni lah rasuah mudah nak jadi. Sebab rasuah ni nak cegah kena pantau, kena audit, kena selalu audit. Okey lah, kalau kita tahu Soeharto ni orang kata dia merupakan Presiden Indonesia yang kedua. Dia, bagi saya, dia merupakan bapa yang membangunkan Indonesia selepas Presiden pertama Republik Indonesia, iaitu Presiden Soekarno, iaitu bapa kemerdekaan Indonesia yang merdeka pada 1945. Dan Soeharto ini bagi saya dia merupakan more kepada barat sebenarnya. Jadi bila itu terjadi sebenarnya yang berlaku, terjadilah di zaman dia rasuah yang semakin berluasa lah. Hari ini saya nak bagi tahu apa yang sebabkan rasuah di Indonesia di zaman Soeharto ini, rasuah yang semakin berluasa. Apa yang saya kaji melalui di laman web dan sebagainya, kalau kita tengok zaman Soeharto ini mengamalkan nepotisme dan juga kronisme, yang mana yang kita tahu di zaman ini Presiden Soeharto ni telah memberi tender-tender ataupun projek-projek kepada ahli keluarga. Ini menyebabkan akibat daripada ini kekayaan yang tidak sama rata yang diberi oleh semua rakyat Indonesia. Okey, kemudian untuk faktor yang kedua pula, iaitu isu kerana berlakunya berleluasa rasuah di era zaman Soeharto ini adalah disebabkan pemusatan kuasa. Kerana tiada check and balance ataupun semak dan imbang dari segi kewangan kerajaan, dan mungkin ada semak dan imbang yang tidak adil yang menyebelahi pihak-pihak tertentu, dan akibat daripada inilah penyalahan gunaan kuasa dan kepentingan peribadi masalah ini. Itu ketiga,
kerana apa yang berlaku di zaman Soeharto ni adalah kurangnya ketulusan. Hal ini kerana kurangnya ketulusan dan pentadbiran banyak urusan kewangan dan projek kerajaan yang tidak didedahkan oleh kerajaan, dan menyebabkan rakyat Indonesia juga marah kerana tender-tender dan projek-projek yang dilakukan oleh zaman Soeharto ini tak tahulah, sebab yalah kita dah projek-projek tu pun guna dana rakyat, sebab kat situ kita tengok tiada ketulusan di situ. Seterusnya, faktor keempat kerana apabila berlakunya rasuah di zaman era Soeharto, iaitu keterbatasan kebebasan ataupun keterbatasan media di waktu zaman Soeharto sangat-sangat terhad. Kerana kalau kita tengok pembangkang dan juga media tak boleh nak bersuara dan tak boleh orang kata menyiarkan kes-kes rasuah, dan menyebabkan masyarakat di Indonesia tidak tahu apa yang berlaku, dan seterusnya mereka masih menyokong Presiden Indonesia iaitu Presiden Soeharto, dan ini menyebabkan ekonomi negara mereka merosot. Okay. Untuk faktor yang terakhir, kenapa di era Soeharto ini rasuah semakin berleluasa, disebabkan kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Kenapa saya kata begini? Sebab apabila pembicaraan mahkamah atau sebagainya akan ada campur tangan politik yang menyebabkan seringnya berlaku campur tangan. Oleh itu, individu yang mempunyai pengaruh yang menyebabkan kes-kes rasuah mungkin terkendala, penangguhan, dan menyebabkan kes ini mungkin digugurkan, dan masyarakat di luar sana tidak tahu perkembangan ini. Okay. Untuk memahami bagaimana perkara ini berlaku, kita perlu kenal dan kita perlu teliti cara pemerintahan Soeharto terlebih dahulu. Okey. Soeharto berfungsi waktu sepanjang era beliau yang dikenali sebagai Orde Baharu. Kuasa politik banyak tertumpu kepada Presiden. Walaupun Indonesia mempunyai institusi kerajaan, pengaruh Soeharto ini sangat besar sehingga kebanyakan keputusan penting memerlukan restu beliau. Dalam masa yang sama, hubungan politik dan perniagaan menjadi semakin rapat. Banyak syarikat besar yang berkembang pesat mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung, ataupun kalau kita boleh hubungan bilateral dan multilateral dengan keluarga Soeharto. Jadi anak-anak beliau terlibat dalam pelbagai sektor perniagaan seperti pembinaan, otomotif, telekomunikasi, media dan perbankan. Mereka memperoleh peluang yang sukar diperoleh oleh syarikat biasa. Pengkritik mendakwa bahawa sistem ini mewujudkan budaya kronisme, iaitu bermaksud keadaan ini di mana peluang ekonomi diberikan kepada individu yang mempunyai hubungan rapat dengan pemimpin. Selain itu, terdapat juga dakwaan nepotisme, iaitu nepotisme berlaku apabila ahli keluarga diberikan kelebihan tertentu berbanding orang lain. Bagi ramai rakyat Indonesia ketika itu, keadaan ini menimbulkan persoalan. Adakah kejayaan ekonomi negara benar-benar dinikmati oleh semua rakyat? Atau hanya kelompok tertentu yang mempunyai hubungan dengan pihak berkuasa? Persoalan tersebut semakin kuat apabila laporan antarabangsa mula menunjukkan bahawa keluarga Soeharto memiliki kekayaan luar biasa yang sukar dijelaskan melalui sumber pendapatan biasa. Walaupun penyokong Soeharto berhujah bahawa pembangunan negara memerlukan kestabilan politik yang kuat, pengkritik pula berpendapat bahawa kestabilan tersebut telah digunakan untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi golongan tertentu. Jadi apabila rakyat tidak bersetuju dengan segala tindak tanduk yang dilakukan oleh Soeharto. Jadi itulah sedikit yang dilakukan oleh Soeharto. Pada tahun 1997, Asia dilanda krisis keuangan yang sangat teruk. Indonesia merupakan negara yang paling terkesan
nilai mata wang rupiah jatuh mendadak, harga barang yang semakin meningkat, banyak syarikat yang gulung tikar serta rakyat yang kehilangan pekerjaan. Dalam keadaan ekonomi yang semakin meruncing, kemarahan rakyat mula memuncak. Mereka bukan sahaja marah kerana kesukaran hidup, tetapi juga kerana merasakan bahawa kekayaan negara selama ini tidak diagihkan secara adil. Oleh itu, pelajar universiti turun ke jalan raya. Demonstrasi besar-besaran berlaku di seluruh negara. Desakan supaya rasuah dibanteras semakin kuat. Akhirnya pada tahun 21 Mei 1998, Suharto mengumumkan bahawa peletakan jawatannya selepas memegang kuasa selama lebih 31 tahun. Selepas kejatuhannya, kerajaan Indonesia cuba membawa beliau ke muka pengadilan atas pelbagai tuduhan rasuah dan penyelewengan dana. Namun, usaha tersebut berdepan dengan pelbagai cabaran. Faktor kesihatan sering digunakan sebagai alasan untuk menangguh prosiding perbicaraan. Kesihatan sering digunakan sebagai alasan untuk menangguhkan prosiding mahkamah. Akibatnya, Suharto tidak pernah disabitkan dalam apa-apa jenayah sebelum meninggal dunia pada tahun 2008. Walaupun begitu, kontroversi mengenai kekayaan beliau tidak pernah benar-benar berakhir. Sehingga pada hari ini, nama Suharto masih menjadi bahan perdebatan dalam kalangan ahli sejarah, ahli politik dan rakyat Indonesia. Ada yang melihat beliau sebagai pemimpin yang berjaya membangunkan negara. Ada pula yang menganggap beliau sebagai contoh bagaimana kuasa yang terlalu lama boleh membuka ruang kepada rasuah dan kronisme. Apapun pandangan kita, kisah Suharto mengajar satu perkara yang sangat penting. Kuasa tanpa pengawasan yang berkesan boleh membawa kepada penyalahgunaan kuasa yang sukar untuk dikawal. Dan itulah sebabnya kes Suharto masih dipelajari sehingga ke hari ini. Bukan sahaja di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia sebagai satu pengajaran tentang hubungan antara kuasa, kekayaan dan accountability.